Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial yang kedua tentang Google Classroom. Saya nak ajar cikgu cipta kelas dalam Google Classroom. Okey, seperti biasa, kita masuk melalui pelantar delima. Okey, dalam pelantar delima ni kita klik masuk Classroom. Dan cikgu tekan butang tambah ni. Dia akan keluar join class atau create class. Jadi kalau kita nak create class, kita tekan create class dan kita masuk nama kelas tersebut. Kalau saya suka mulakan dengan tahun. Supaya senang saya nak tahu tahun 2004 ke, 2005, 2006 ke, saya bina kelas ni lah. Okay, jadi 2026 kelas Bahasa Melayu. Okay, sini kita buat kelas, nama kelas tersebut 3 Brilliant. Okey. Dalam Google Classroom hanya 2 ini sahaja yang akan keluar. Ya. Class name dengan section sahaja. Yang lain ni dia tak keluar. Dan kita tekan create. Okey, dah siap kita bina kelas Bahasa Melayu 3 Brilliant. Okey, itu sahaja. Moga bermanfaat. Bye-bye.